Allah. Terima kasih MC kita yang begitu hebat pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdihi nasta'inuhu min waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengajar kita pada malam ini, Cik Nahal dan juga staf-staf BioRich dan juga BioAsli Cabang Colombo. Satu tepukan untuk mereka. Seterusnya kepada tim penceramah BioRich dan juga ahli-ahli BioRich Kuala Lumpur. Dan yang paling istimewa sekali, mereka yang pertama kali datang dalam program ini. Terima kasih kerana kehadiran anda. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang serba indah ini, dan mudah-mudahan cita-cita anda untuk berjaya dan kaya di BioRich diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya hormati, sesungguhnya kejayaan seseorang manusia itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, hendaklah kita semua dalam program ini doa sungguh-sungguh, bergantung harap 100% hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan selain daripadanya. Anda doa betul-betul, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan jalan dan bukakan jalan bagaimana anda hendak membawa bisnes ini sehingga berjaya dan kaya. So itu sangat penting. Dan saya juga percaya bahawa sesungguhnya keseluruhan ahli-ahli BioRich memegang prinsip yang betul di dalam BioRich. Apabila anda sign sebagai ahli di BioRich, bisnes ini akan menjadi bisnes anda. Dan anda hendaklah melakukannya bersungguh-sungguh, berjuang bersungguh-sungguh sehingga berjaya dan kaya. Dan sudah pasti, sebagai seorang ahli BioRich, anda mestilah berprinsip boleh, tidak ada alasan, buat sekarang, dan kita semua bersatu hati di BioRich. Tuan-tuan yang saya hormati, bersatu hati ini sangat-sangat penting. Sebagaimana yang diterangkan oleh Cikgu Azmi, andai kata kita di BioRich ini tidak bersatu hati, masing-masing dengan kumpulan masing-masing, dan ada budaya cantas mencantas. Sebagai contoh, katalah kita ada seorang leader hebat, Cik Nahal leader hebat. Tiba-tiba ada seorang orang lama, dia kata, Cik Nahal, saya tengok ini bagus, jadi saya nak duduk dekat bawah you lah. Saya nak tukar pendaftaran, nak masuk bawah Cik Nahal. Apa yang sepatutnya jawapan Cik Nahal? Kalau anda sebenarnya seorang leader yang hebat dan jujur, berjiwa besar dan berpandangan jauh, anda mesti jawab, perkara itu sangat tidak betul kalau anda tukar lead kepada saya. Tuan-tuan saya hormati, kunci kepada kejayaan bisnes ini ialah kejujuran anda. Percayalah, kalau anda tidak jujur kepada diri anda juga dan juga orang lain, begitulah sebaliknya nanti orang tidak akan jujur kepada anda. Dan akhirnya bisnes anda di BioRich akan hancur. Sebab itu, terapkanlah budaya jujur. Jangan sesekali kita mencantas lain-lain. Saya bagi tahu anda, kita di BioRich bersatu hati dan kita berkongsi sebanyak 60% CTO. Apabila syarikat berjaya dan berkembang, pendapatan anda juga akan berkembang. Tidak ada apa yang kita nak tamakkan. Alhamdulillah, selama saya berniaga selama 14 tahun lebih kurang, saya yakin kepada prinsip ini. Saya pegang prinsip ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu kejayaan. Sebab itu, saya nasihatkan diri saya dan juga anda, walau apa pun yang anda lakukan, ingatlah, lakukanlah ia benar-benar 100% kerana Allah. Dan bertindak jujurlah walaupun dalam anda keadaan susah. Dan sentiasalah minta pertolongan kepada Allah.
Boleh? Boleh. Okey, itu baru mukadimah. Sekarang ni baru saya nak mulakan ceramah saya. Sebelum saya mulakan ceramah ni, saya perlukan sokongan anda ataupun semangat anda. Okey? Jadi saya nak bagi kabar anda. Apa khabar ahli-ahli usahawan-usahawan Bioris Kuala Lumpur? Boleh tahan? Hebat. Tapi saya perlukan lebih lagi. Apabila saya cakap anda telah bersedia, anda jawab. Sorry, apabila saya cakap Bioris Go, anda jawab Bioris Power 2 kali. Kalau anda dapat sebut sekuat yang mungkin, insya-Allah minggu depan double yang datang ni sampai tergayu kat sini. Okey? Are you ready? Bioris Go! Lagi sekali, tertuba lagi. Bioris Go! Okey, bolehlah tu. Insya-Allah boleh. Dan minggu depan kita double lagi. Tuan-tuan yang saya hormati, saya minta kalau boleh yang belakang tu, ya, bertumpukan perhatian, ya, sebab kita ada banyak masa. Tuan-tuan yang saya hormati, mengapa Bioris ditubuhkan? Sebenarnya Bioris ditubuhkan, objektif utama dia ialah untuk menjadikan ahli-ahli berjaya dan kaya dan seterusnya menjadi seorang jutawan. Okey? Sebab itu plan pemasaran Bioris yang diterangkan tadi bukan saya yang buat. Bukan saya yang buat, tetapi ramai daripada ahli-ahli leader-leader Bioris, Bio Asli dan juga company-company lain yang join Bio Asli, mereka yang buat benda ni. Sebab kita nak tebus kegagalan kita di Bio Asli, gagal untuk melahirkan jutawan. Kita nak kali ni, kita serius betul-betul nak menghasilkan jutawan. Sebab itu, antara mereka yang terlibat, dan kita perlukan ucap terima kasih kepada mereka kerana mereka memerawat tak, ya. Antara dia Saudara Jihan. Beri tepukan kepada Saudara Jihan. Saudara Sani, Saudara Akmal, Saudara Naha dan ramai lagi. Ya, anda kena berterima kasih kepada mereka kerana mereka lah yang memberikan idea bagaimana untuk membentuk satu plan bonus yang lumayan, yang kita boleh kira sehingga level infinity. Sebab itu kita dah debatkan selama 3 bulan, insya-Allah plan ini benar-benar mampu untuk menjadikan anda seorang yang berjaya dan kaya. Dan plan ini juga kita telah kaji. Ya, telah kaji kedudukan dia win-win situation. Ya, dia tidak ada handbrake. Kita tidak mahu apabila downline anda berkembang ataupun link anda berkembang, tiba-tiba sama pangkat putus. Perkara ini kita cuba elakkan di Bioris dan alhamdulillah ia dapat diselesaikan. Sebab itu plan pemasaran Bioris, ya, tidak ada pangkat. Sesiapa yang bernasib baik, lead dia bagus, dia akan berkembang dan terus berkembang, income dia, star dia akan bertambah dan bertambah, dan semua orang akan merasa hasil daripada pembangunan syarikat. Kalau anda nak tahu detail, anda kena datang syarikat ataupun jumpa upline, tanya mereka apa intipati rahsia untuk berjaya di Bioris. Saya nak beritahu anda, untuk anda benar-benar berjaya di suatu syarikat ataupun di dalam program-program tertentu, ada 7 perkara yang perlu anda nilai. Saya ulang balik. Kalau anda serius nak berjaya, nak menyertai mana-mana program, anda kaji 7 perkara itu. Sebab saya kata begitu, kenapa tuan-tuan? InsyaAllah selepas anda keluar daripada program ini nanti, akan ada orang call anda, akan ada orang bisik kepada anda, jom kita join program ini, jom kita join program sana. Kerana apa? Duduk diam dapat duit, klik-klik dapat duit dan sebagainya. Itu dia mengapa. Tapi saya ingatkan anda, sebelum anda join, anda kena fikir 7 perkara ini. Apa dia 7 perkara itu? Anda tengok betul-betul, anda analisa. Yang pertama, syarikat dia. Syarikat dia kukuh tak? Anda pergi ke HQ dia, office utama dia, tengok keadaan dia macam mana, dan juga anda tengok ada tak kilang. Kalau company itu tidak ada kilang, dia hanya sebuah syarikat trading,
kontrak manufacturing, tuan-tuan, kita takut setelah anda pukul hayun makan 2-3 tahun dia bungkus, dia tutup, jadi usaha anda akan sia-sia. Okey, yang kedua, anda kena tengok brand dia ataupun jenama. Jenama dia kukuh tak? Macam kita ada brand Biorich dan juga Bio Asli. Kadang-kadang tuan-tuan, syarikat itu ada brand. Ya, brand dia pun tidak ada slogan. Macam kita di Biorich, slogan kita richness for all. Kekayaan itu dikongsi untuk semua. Okey? Dan juga kalau di Bio Asli, natural saya pernah lupa dah. Khazanah alam. Dalam bahasa Inggerisnya apa? Natural herb. Kalau lebih kurang macam itu, saya dah lupa. Sebab dia dalam bahasa Inggeris tu. Anda tengok, ada tak slogan ni? Kalau tak ada slogan-slogan begini, satu masalah. Dan apa program mengukuhkan jenama? Dan jenama ini berdaftar tak? Didaftarkan tak dalam harta intelek? Ini anda kena tengok. Yang ketiga, anda kena tengok produk dia. Produk dia berkualiti tak? Power tak? Repeat sale dia tinggi tak? Anda kena lihat yang ni. Dan yang keempat, anda kena tengok dia punya plan bonus. Plan bonus dia, commission dia, lumayan atau tidak, mudah dicapai atau tidak, realistik tak?